Ayam ni kalau berdiri, hai cik Ade, menari bossa nova, awas sayang. Haris, buka mulut. Haris ni dalam pandangan uncle dia terlalu besar dan alamak berembus kau. Bau lah Haris. Haris ni terlalu besar sekarang. Uncle bagi makan dia tak pernah limit. Baru-baru ni dia sampai naik atas pun dah susah sekarang. Sebelum ni dia boleh bawa diri lagi. Sekarang ni nak naik atas pun dah susah. Akibat daripada perilaku uncle di mana bagi makan tanpa limit. Jadi uncle nak tetapkan satu jumlah lebih kurang 5 ekor dalam setiap kali sesi. Budak ni makan dah terlalu melampau. Kau tengok babat dekat tengkuk dia. Berinci naik lah. Jadi kita nak kontrol sikit biar dia consume lemak yang ada dalam badan tu. Budak ni dah tak boleh berenang ke mana-mana, nak exercise pun tak ada treadmill. Naik bukit tu je lah exercise dia waktu seminggu sekali pembersihan. Sekarang ni dia tersadai kat situ. Naik separuh kat luar, separuh kat dalam, dah mengah kat situ, semput. Ayam ni kalau berdiri, hai cik Ade, menari bossa nova, awas sayang. Ayam pun dah panik lah. Ayam cakap, uncle, boy tak boleh buat apa. Memang tak boleh buat apa. Tengok, aku tengok punya berat dia boy. Punya berat sekarang. Makan. Jadi 5 ekor cukup.